Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Secara ringkasnya tuan-tuan dan puan, saya sebagai pemudah acara kepada Yang Berbahagia Datuk pada malam ini memenangkan Datuk sangat keletihan sebenarnya baru sampai daripada Bajuk, Kelantan, dan saya mengharapkan secara peribadilah kepada tuan-tuan untuk memahamilah kondisi keadaan Datuk, dan alhamdulillah beliau dapat bersama-sama pada malam ini, dan saya lah yang menjadi perantara di antara saya dan juga Tuan Syekh Muzammil yang dapat membawa Datuk ke Masjid Tuan pada malam ini. Baiklah tuan-tuan, sebentar kita bagi saat tempoh kepada Datuk untuk berehat seketika di depan ni. Marilah sama-sama kita menyemarakkan cinta kita kepada baginda Nabi SAW dengan sama-sama kita berselawat. Boleh tuan-tuan? InsyaAllah. Tuan-tuan ibu saya, kita pakai ramai-ramai selawat di masjid kita malam ini. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah ala Yasin Habibillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Ayat itu sudah memberikan mesej yang jelas kepada tajuk yang Tuan Pengurusi kita sebutkan malam ini. Sebenarnya kita nak memperingati kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiap-tiap tahun kita mengamati dan juga meneladani bagaimana kisah sejarah kehidupan sejak baginda Nabi dilahirkan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul, sehinggalah kita semua mendapat hidayah dan juga menjadi umat yang dicintai dan disayangi oleh baginda Nabi. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, malam ni bukan kita nak cerita pasal sunnah, bukan kita nak cerita kita kena pakai serban, bukan kita nak cerita pasal apa yang perlu kita ikut, sunnah-sunnah yang biasa yang kita tak tahu. Tetapi kita nak dapat mesej yang sebenar-benarnya, bagaimana kita nak menjalani kehidupan yang penuh dengan cabaran. Kita duduk di qaryah, duduk di masjid kita ni, walaupun orang tengok aman, damai, makmur, sejahtera, tapi ada ujian-ujian yang Allah bagi kepada kita. Baiklah, saya nak terus kepada Datuk. Tuan-tuan pun tak sabarlah nak dengar apa mutiara-mutiara yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Datuk. Jadi pada malam ini insya-Allah, untuk permulaan ini kita nak minta Datuk, orang dah tahu dah tentang Maulid Nabi, tapi apa mesej yang kita boleh dapat daripada peristiwa kelahiran baginda Nabi
yang boleh kita terjemahkan dalam kehidupan kita pada hari ini, Datuk, yang penuh dengan cabaran. Terutama kita duduk dalam masjid ni, nak boleh dapat daripada surau, naik taraf masjid, daripada kecil nak boleh lebar, nak boleh besar, macam-macam yang mungkin kita boleh tengok, yang kita boleh flashback, kita boleh impau balik bagaimana kekuatan Nabi terutama dalam membina dan mengimarahkan masjid. Silakan, Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih pada Ustaz Amin selaku moderator, yang dimuliakan Tuan Syekh Muzammil selaku penasihat surau, dihasil penasihat masjid, pada ahli-ahli jawatankuasa masjid, pegawai-pegawai masjid, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Alhamdulillah. Hari Isnin saya di Kota Kinabalu, hari Selasa saya di Kundasang, hari Rabu saya balik ke Ipoh sampai jam 3 pagi, hari Khamis saya di Ipoh, semalam saya pagi di Ipoh, malam semalam saya di Bacok, pagi ni saya dengan malam ni dengan tuan-tuan. Segera dari Bacok pagi tadi pukul 8 pagi, semayang jemaah di Padang Serat, sembahyang maghrib dengan tuan-tuan. Besok pagi jam 9 saya ada di Sungai, jam 8 malam saya ada di Tanjung Karang. Hari Ahad jam 9 saya ada di Sungai, malam hari Ahad jam 8 saya ada dekat dengan UK Perdana. Jadilah tuan-tuan, kerja sampailah Abang Jamil. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan, tak apalah kita buat kerja untuk Allah. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan. Siapakah yang lebih baik kata-kata daripada orang yang mengajak supaya pergi, mengajak menuju pada Allah. Man da'a ila Allah, yang menyeru kepada Allah. Biarlah penat sedikit, biarlah letih sedikit, janji apa yang kita buat adalah untuk menuju kepada Allah, dan kata Allah tidak ada lagi yang lebih baik daripada itu. Yang mengajak supaya menuju kepada Allah dan melakukan amal saleh. Tuan-tuan yang saya muliakan, bila sebut tentang Maulidur Rasul, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pastinya dilantik menjadi Rasul dan akan diberikan kepadanya Al-Quranul Karim sebagai tanda bahawa dia adalah Nabi akhir zaman, dan ianya telah pun berlaku dan Nabi telah pun wafat. Sabdaannya masih ada, Al-Qurannya masih lagi ada dengan kita. Kenapa begitu penting Nabi kepada kita? Pentingnya tinggalan Nabi, Al-Quran dan hadis kepada kita. Sebab Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ketika Nabi Adam Allah Ta'ala hantarkan ke dunia, ketika Adam dan Hawa itu diturunkan ke dunia, Allah kata apa? Qul nahbitu minha jami'a, turun semua. Tetapi turunnya Nabi Adam sebagai khalifah, Hawa sebagai khalifah, kerana mereka adalah manusia. Yang Allah kata tugas manusia, jawatan manusia ialah khalifah. Di mana khalifatul fil ardi, menjadi khalifah di dunia, menjadi khalifah di bumi. Manusia ni adalah khalifah di sini, yang bertugas di sini. Apa jawatan kita? Jawatan kita adalah khalifah. Wah, besar ni tuan-tuan. Besar jawatan kita ni, khalifah di dunia. Maka nak jadi khalifah tak boleh ikut suka kita. Macam kita ni lah imam masjid, bukan boleh ikut dan kita nak mentadbir masjid. Kita ada etika, kita ada SOP, kita ada sesuatu yang dipanggil sebagai peraturan nak menjalankan, nak menghidupkan sebuah masjid supaya masjid jadi elok.
Peraturan yang ditetapkan, yang diletakkan itu supaya dituruti. Begitulah kita bila menjadi khalifah. Bukan suka kita, dan kita je nak jadi khalifah di dunia. Maka Allah Ta'ala datangkan kepada kita huda, petunjuk. Zaman Nabi Adam ada petunjuk, zaman Nabi Nuh ada petunjuk, zaman Nabi Idris ada petunjuk. Sampailah zaman kita, Allah jadikan kita khalifah ni bukan kau suka hang lah nak buat apa pun, hang nak perintah lagu mana pun, hang nak takbir lagu mana pun, hang nak buat apa pada alam ni, terpulanglah wahai manusia. Tak. Allah Ta'ala datangkan kepada kita hidayah. Hidayah bahasa kita, bahasa Arab pun hidayah juga. Asal daripada perkataan huda, petunjuk, supaya jalan tu jadi betul. Saya ni datang daripada Kota Baru, kemudian ikut petunjuk datang sampai ke balik, sampai ke Padang Serai, cari masjid tam mana pun nak sembahyang jemaah. Oh, tak Padang Mehah, Padang Padang Mehah, mayang. Habis mayang 2.30, tolak mai pula tuan-tuan, sampai di sini Jitra tadi pukul elok, tepat pukul 6 petang baru boleh mandi tak? 6 petang mandi, pukul 7 gerak mai sini pula dah. Nasi tak makan, apa tak makan, makan kat depan tu. Terus gerepah atau Kashmir. Nasi tomato Kashmir. Baru mai sini tak. Duk terasa lagi bihun ni. Tuan-tuan, macam mana yang saya boleh sampai? Sebab ada wazir. Apa? Haji wazir. Dia nak faham tak faham. Ikut ways tu, dia sampai. Kalau ways kata, tapi saya tak ikut, masa tuan-tuan, lu, pergi Changlung, pergi Danong, oh nak yang tak. Kau nak aku pada bawah. Oh, ada saya apa lagi. Itulah gunanya ways. Itulah gunanya wazir. Selamat sampai. Boleh dengan tuan-tuan. Allah Ta'ala bagi pada kita petunjuk supaya hang sampai. Petunjuk kita siapa? Yang pertamanya Al-Quran. Allah sebut dalam Quran, Alif Lam Mim. Sambung. Zalikal kitabu la raiba fi. Allah Ustaz, semua hafaz orang sini Ustaz. Hafiz semua. Inilah sebuah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Huda, petunjuk. Petunjuk kepada orang yang bertakwa. Siapa yang mendapat Al-Quran itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad disuruh menyampaikan kepada kita. Sebab tu adanya perkataan Qul huwallah, Qul a'u, Qul ya ahlal kitab, Qul. Hai Muhammad, cakaplah. Hai Muhammad, bagi tahulah kepada umat kau. Hai Muhammad, bagi tahulah kepada mereka. Dalam bahasa dulu Qul. Dalam bahasa sekarang Qul apa makna? Muhammad, viralkan. Kasih viralkan Muhammad, supaya semua orang boleh dapat. Jadi tuan-tuan, supaya kita jadi betul untuk jadi khalifah di dunia, Allah jadikan kita hidayah. Setiap nabi, setiap zaman ada hidayahnya. Zaman kita petunjuknya nama Al-Quran. Nak memahami Al-Quran bagaimana? Dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awak ikut Nabi Muhammad, maka awak akan ikut Allah Ta'ala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu sayang kepada Allah, ikutlah aku, kata Rasulullah. Ikutlah dia, maknanya taatlah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang saya muliakan, pentingnya maulud Nabi bagi kita. Bayangkan tuan-tuan, kalau tak ada Nabi, kalau tak ada petunjuk, kalau tak ada Quran, tak mau ikut dia, agak-agak kita sekarang jadi apa? Agak-agak kita lah makan malam ni agak-agak lauk apa? Nasi lauk apa? Nasi putih, biar awak masak merah.
Oh sedaplah cicak ayam asam. Kita ingat asal lembu ke aku ayam asam cicak apa? Bewok tu dia. Betul hampak punya ayam asam. Tapi kerana petunjuk daripada Allah, maka kita pun tahu matlamat kita. Kita pun tahu matlamat kita di dunia jadi khalifah, dan bila jadi khalifah kita ada matlamat yang betul sampailah kepada hari kiamat. Matlamat yang kita nak buat hidup dalam dunia ni, aku nak buat, aku nak hidup, aku nak melakukan sesuatu. Matlamat aku ialah untuk mencari keredaan Allah. Mudah-mudahan aku masuk syurga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu target. Kalau kita hidup, target kita jalan ni Allah redha tak? Jalan ni Allah suka tak? Jalan ni betul tak? Jalan ni selamat tak? Jalan ni halal ke haram? Kalau itu yang kita fikirkan, insya-Allah tuan-tuan, selamat kita. Sebab itu bila kita sambut Maulid, bila kita sambut Isra Mi'raj, kita sambut awal Muharram, kita sambut Ma'al Hijrah, kita sambut apa-apa benda pun tujuan dia apa? Memperingatkan kita supaya jangan lari daripada track. Hari ini ada pelari Malaysia yang disqualified. Masuk lomba lari, pengadil angkat line merah. Pasal apa? Dia masuk line orang. Sikit je. Kita kata nanya sungguh. Praktis setahun. Berlomba lari 2 tahun. Berjoging saja, angkat besi saja, puasa lah, tak makan ni, nak lawan dunia ni. Tiba-tiba dibatalkan 200 meter. Orang tak ada tembak lagi, dia lari dah. Dapat kad merah, get out. Nampak itu pintu besar, keluar. Tapi saya dah berlatih 2 tahun. Di Amerika lagi saya berlatih. Kamu tak lepas. Sebab kamu berlepas awal. Belum aku lepaskan tembakan, kamu dah angkat kepala. Balik. Tolonglah. No, balik. Pasal apa? Pasal melepaskan larian lebih awal daripada pengadil. Yang kemarin pula pelari kita lari lagi. Betul punya lepas. Lari-lari pula macam lagu mana lah, kaki dia lagu mana. Pergi masuk line orang pula. Boleh menang. Kad merah. Pasal apa? Langgar line, langgar border, langgar sempadan. Habis. Sebab itu tuan-tuan, dalam nak cari jadi khalifah, nak jadi orang yang masuk syurga, mesti betul jalan. Orang sembahyang subuh 2, hang buat 8. Pak siapa 8 mana? Oh dia kata 8 lah, bagi 2 sikit pahala, 8 banyak. Ustaz sedekah RM80 dengan ustaz wakaf RM8,000. Mana banyak-banyak pahala? RM8,000 lah mak ngah. Sebab tu mak ngah buat subuh 8. Sudah. Mak ngah Nabi buat 2 mak ngah, bukan 8. Yang tu tak kira mak ngah. Mak ngah dah melanggar sempadan dia. Jalan yang mak ngah lalu salah mak ngah. Takkan Tuhan macam tu. Orang dah sembahyang kira baik dah lah. Betul mak ngah sembahyang baik, tapi cara mak ngah jalan, cara mak ngah sembahyang tak betul. Macam pelari tadi, saya dah training lama ni, takkan tak lepas lagi. Sikit saja salah saya. Apa salah hang? Saya langgar lari line orang, masuk line orang. Tak boleh, batal. Ustaz, saya sembahyang subuh 2 rakaat. Takkan batal lagi ustaz. Mak ngah 8 betul dah salah, saya 2. Betul maklum 2 rakaat, tapi maklum baca Fatihah tak betul. Maklum baca Fatihah tak betul. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan nur, nir. Bismillahirrahmanirrahim. Nir. Maklum macam apa? Bismillahirrahmanirrahim. Batal lah Pak Long. Ambo tu kira sangat Tuhan pun, barik je pun. Yang ni yang tak mau ni. Sebab tu mesti ikut jalan yang betul. Ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang betul tu jalan siapa? Jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka macam mana supaya jadi betul? Ikutlah Nabi Muhammad. Macam mana nak ikut Nabi Muhammad kalau tak kenal? Macam mana nak ikut Nabi kalau tak kenal?
Tuan-tuan, di sekolah saya, bermula minggu depan, masuk saja Rabiul Awal, kami akan belajar sebulan, setiap hari selama 4 jam. Cerita tentang Nabi Muhammad saja. Start daripada 1 Rabiul Awal, hadis ni sampai penghujung bulan Rabiul Awal, cerita Nabi berjalan macam mana, Nabi makan macam mana, Nabi duduk macam mana, Nabi kahwin lagu mana, Nabi bagi makan orang macam mana, Nabi semayang macam mana, sikap Nabi macam mana, janggut Nabi macam mana, jubah Nabi macam mana. Pernah tak Nabi pakai seluar? Pernah tak Nabi pakai kain cukit? Pernah tak Nabi Muhammad ni sikat rambut, dia belah tepi ke belah tengah? Ustaz, dia kata belah tepi ni ustaz skema, tak kira tak skema ke apa kan, Nabi belah mana? Daripada rupa Nabi, mata dia macam mana, hidung dia lagu mana, telinga dia lagu mana, sampai penutup batang tubuh Rasulullah tu macam mana. Nabi Muhammad kalau dia mandi, airnya daripada kepala turun ke rambut, turun ke dada, turun ke perut, jatuh terus ke perut tu, jatuh terus. Itu badan Rasulullah. Kita mandi, rambut turun ke hidung ayam, turun ke dada, mai ke perut jadi air terjun. Mana faham, tak faham sudah. Tiba-tiba kita kata jom ikut Nabi SAW, perut menjadi air terjun. Sudah. Kenapa yang kita belajar macam itu, sampai tahap macam itu? Nabi jadi ketua macam mana, Nabi jadi suami lagu mana, Nabi jadi imam lagu mana, Nabi menjadi ahli perniagaan macam mana, Nabi menjadi khalifah macam mana, Nabi menjadi bapa lagu mana. Sampailah penutup dia nanti ialah tadi saya sebut, hidung Nabi macam mana, bulu kening Nabi macam mana, uban Nabi macam mana, janggut macam mana, muka Nabi macam mana. Ulama-ulama kata supaya kamu kenal Rasulullah. Nanti bila kamu mimpi, kalau ada orang cakap saya Rasulullah, kamu akan tahu itu bukan Rasulullah, kerana kamu dah belajar macam mana rupa Nabi. Sebab hari ni tuan-tuan, ada orang cakap semalam Ustaz saya mimpi jumpa Nabi. Macam mana rupa Nabi? Rambut dia kerinting Ustaz. No. Oh no. No. Berapa ramai yang boleh mengaku Ustaz semalam saya jumpa Nabi Ustaz. Macam mana hidung dia? Dia macam kita juga lah, ada 2 lubang. Tahulah 2 lubang. Tu sahabat kat saya lah, ni kata 4 lubang pula. Berapa ramai yang tak kenal Nabi, tiba-tiba mimpi jumpa Nabi. Semalam saya mimpi jumpa Nabi Ustaz. Rupa Nabi lagu mana? Muka dia Ustaz, nak kata cerah tak cerah, putih tak putih, dia putih lah. Jom tuan-tuan, masjid kita ni tahun ni tak sempat buat Ustaz, tahun depan pun tak sempat Ustaz. Kita tunggu masjid kita siap. Sebulan Rabiul Awal kita ada tuan qadhi kita, penasihat kita. Sebulan tu belajar tentang Nabi. Macam mana yang kata petunjuk tadi Ustaz sebut tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ayat lain pula, wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi Muhammad tu atas daripada akhlak. Bayangkan tuan-tuan, akhlak tu yang bagus, Nabi Muhammad tu atas daripada akhlak. Macam mana tu Ustaz? Kalau awak kata akhlak ni akhlak dia Ustaz, akhlaknya ialah Nabi Muhammad atas daripada akhlak. Kalau nak tengok kebaikan, tengok akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Soalan dia, kita tak belajar tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama-ulama dulu dia cerdik. Kalaulah nak cerita saya saja, Allah, orang tak memah. Biar orang pergi panggung wayang. Ni adik-adik ni pergi main game. Maka sebab itulah dibuatnya Maulidur Nabi, Maulidur Rasul. Tiap tahun buat supaya orang dengar tentang Nabi Muhammad, orang cinta pada Nabi Muhammad, orang kenal Nabi Muhammad. Jadi janganlah cakap Maulud Nabi ni bid'ah. Sahabat Nabi tak pernah sambut, memanglah sebab mereka kenal Nabi. Buat apa mereka nak dengar ceramah pasal Nabi? Hak kita ni kenal.
Sebab itu di zaman Khalifah Muawiyah, ada orang bagi tahu kepada Khalifah Muawiyah, tuan, ada seorang laki-laki di tempat sana, muka dia macam muka Rasulullah. Bayangkan tuan-tuan, zaman tu ada orang muka macam Nabi. Panggil dia, saya nak tengok. Bila dia datang ke jumpa Khalifah, tuan-tuan, Khalifah cium dia. Aku teringat Nabi bila aku pandang wajah kau. Tuan-tuan nak ajak dia pergi sambut maulud, dia kenal Nabi pada kita kan tak? Sebab tu kita hari ni cerita sungguh-sungguh tentang Nabi, supaya kita kenal Rasulullah. Kalaulah tak buat maulid tuan-tuan, pakai tak kenal. Tu yang mimpi jumpa Nabi, Allah Ustaz, Nabi Ustaz, oh, apa muka dia? Dia lagu mana mah? Sebab tu tuan-tuan, nombor satu, tahun depan kita ubah. Ataupun lagi lama lagi, tak lama lagi kita ubah. Kita tak mau lagi buat ceramah maulid sekali je, sejam 2 jam, lepas tu makan. Ada makan malam ni? Ada. Nasi apa? Nasi biryani. Allah, tuan-tuan, untuk berapa ratus orang? Untuk semua. Untuk semua. Dia buat untuk 400. Yang main 1000. Mana 600 tak dapat. Oh, nayang. Jadi tuan-tuan, tahun depan ataupun lagi 2 tahun, masjid kita siap, kita ubah. Minta Tuan Qadhi kita cerita sebulan tentang Nabi saya. Macam mana dia waktu kecil sampailah baginda wafat, supaya kita tahu Nabi ini adalah hidayah, petunjuk yang Allah datangkan kepada kita. Wallahu a'lam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, waktu isyak masuk ke rumah 8:47. Dalam 5 minit, 5-6-7 minit lagi lah, insyaAllah. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, sebelum kita nak pergi kepada yang seterusnya, 8:49 insyaAllah. Jadi sebelum kita nak pergi kepada soalan yang seterusnya, insyaAllah kita akan berhenti saat ini tepat jam 8:49 untuk kita bagi laluan kepada masuk waktu isyak. Pada malam ni, seperti mana yang disebut oleh Tuan Pengacara tadi, kita ada liputan daripada RTM Radio Kedah. Dan saya nak minta juga kepada semua tuan yang hadir, bukan, saya rasa bukan setakat orang Qaryah Taman Tunku Sarinah, bahkan ada yang daripada luar. Jadi kalau boleh tu kita bagi sokongan kepada pihak masjid kita ni yang belum lagi follow media sosial, bukan masjid bersosial lah, media sosial. Jadi media sosial ni satu perkara, kalau kita buat benda baik, insyaAllah dia akan jadi baik. Sama jugalah di akaun TikTok ke, Facebook ke, YouTube, kalau kita buat benda baik, benda yang mendatangkan suatu kebaikan yang kita boleh kongsi pada orang lain, insyaAllah akan menjadi benda itu baik. Macam sahabat kami ni, Abang Munir, dia 20 merata, tak ada siapa pun sponsor dia. Ni sahabat kita yang betul, pilah tak mana pun, tak ada siapa dia bagi duit minyak apa pun, tak ada. Tapi dia yakin bila dia buat kebaikan tanpa mengharapkan apa-apa, orang share. Orang share apa yang dia buat, dia dapat. Orang yang tolong share tu pun, dia pun dapat juga. Pahala berpanjangan. Jadi malam ni saya nak ajak tuan-tuan tolong follow Facebook masjid kita. Nama penuh Facebook masjid kita ni, Masjid Al-Ikhlas Taman Tunku Sarinah, Jitra Kedah. Yang belum follow, tolong follow lah. Jadi insyaAllah apa sahaja aktiviti yang masjid ni buat, sama ada kuliah, sama ada program, semua akan dicerita dalam Facebook ni. Setiap malam saya tengok ada saja buat live untuk kuliah. Teruskan benda baik ni, dan tuan-tuan pun kena tolong share, bagi tahu orang luar daripada masjid ni pun boleh follow, tak ada masalah. Dan yang paling pentingnya, bila ada media sosial ni, orang luar pun boleh tolong masjid kita
untuk benda-benda baik, pembangunan, orang nak sedekah, orang nak bagi infak. Masa inilah kita guna untuk benda-benda yang mendatangkan kebaikan. Jadi anak-anak macam Datuk sebut tadi ni anak-anak kita ni yang ada depan saya, depan Datuk ni, mereka ni pun kita boleh jadikan ikon media sosial. Buatlah apa benda yang boleh mendatangkan mesej kepada anak-anak kita di luar. Saya tanya ada satu masjid, tapi lupa ada nama masjid tu Datuk. Dia buat kempen, ajak budak-budak, anak-anak yang dekat dengan masjid ni buat cerita pendek je. Buat cerita pendek, ajak anak-anak yang lain main masjid. Dibuat juga cerita macam mana kisah Nabi, cerita pula macam mana untuk sifat mahmudah, sifat mazmumah, macam-macam. Tapi saya lupa dah nama masjid tu. Tapi aktif, setiap hari, setiap masa aktif untuk nak memberi mesej kepada anak-anak yang macam ni, yang hari ni bukan orang kata apa, tak ada sempadan pada mereka ni. Kalau kita tengok anak-anak hari ni, TikTok pun ada TikTok. Ada. Jangan mak-mak tu rasa mak-mak ada TikTok, mereka pun ada. Ada Facebook, macam-macam ada. Tapi bila kita buat benda kebaikan, insya-Allah Allah akan bagi yang baik, ulangan yang baik untuk anak-anak kita pada masa-masa yang akan datang. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, insya-Allah saat lagi ni Datuk akan umumkan perkara yang penting yang mesti tuan-tuan ambil perhatian. Saya tak mau sebut benda ni sebab ini adalah hajat daripada pihak masjid untuk disebut oleh pihak yang berbahagia Datuk. Dan selagi Datuk, apa yang Datuk sebut ni untuk Datuk isytihar ni, masjid akan rakam dan masjid mohon keizinanlah untuk jadikan kempen untuk mereka mengumpul apa yang akan dihajati pada malam ini. Jadi insya-Allah Datuk ada 2-3 minit lagi saya jumpa Datuk lah untuk umumkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara perkara yang penting, perkara yang besar untuk kita menghadapi kematian kita, Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kalaulah boleh dipanjangkan sedikit umur aku, tangguhkanlah kematian aku nak sedekah dan aku nak melakukan amal soleh. Tetapi apabila datang kematian, tak dapat dielak, tak dapat dipercepat, tak dapat ditangguhkan walaupun satu saat. Mati tetap mati. Maka di antara benda besar yang kita nak buat, yang orang nak mati itu minta pada Allah ditangguhkan mati dia, salah satunya ialah sedekah. Jadi saya dengan ini melancarkan kutipan dana untuk pembinaan Masjid Al-Ikhlas Taman Tunku Sarina di Jitra ini. Mudah-mudahan wakaf tuan-tuan diterima oleh Allah, berpanjangan pahalanya dan memberikan kebaikan kepada kita di dunia sampailah di akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
'ala as-salah, hayya 'ala as-salah, hayya 'ala al-falah, hayya 'ala al-falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, saya mohon izin untuk turun nak tuan Syekh, Tuan Imam. Tuan-tuan, kalau ada yang tak berkesempatan untuk bubuh duit dalam kantung yang anak-anak kita bawa tu, tuan-tuan boleh scan QR. Saya pasal dia ada QR yang ada di name tag, apa ni, kad yang digantung dekat tengkuk anak-anak kita tu. Jadi tuan-tuan yang bawa handphone boleh scan dan boleh terus transfer ke akaun masjid kita. Dan kalau boleh tu kita nak supaya malam ni kurang-kurang malam ni RM10,000, insya-Allah. Dan tadi ni pun kita bubuh, saya bubuh jam tadi ni ikutlah. Tuan-tuan ambil lah jam tu nak dia RM20 pun. InsyaAllah tu saya ada pun yang boleh kita kongsi pada malam ini. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, kita nak sambut, ni kita dah cerita tentang Maulid. Kita nak meraihkan kemerdekaan. Tuan Syekh sebut dekat saya 2-3 hari lepas. Kemarin ke? Hari ni pun. Tuan Syekh kata minta tolonglah Datuk cerita juga pasal merdeka. Nak sambut menghujung bulan tu. Ni baru ke awal bulan 8. Kita nak sambut berapa hari bulan ni? Merdeka 31 hari bulan Ogos. Tahun bila merdeka? 1957. Oh, lepas ada pun. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, dia kata temu kawan ni, nak boleh sebut 7 pun, no? Tuan-tuan sekalian, kita nak sebut merdeka. Setiap tahun lah maklum dah sebut merdeka ni. Tapi bila kita nak kaitkan dengan Nabi, nak kaitkan dengan kelahiran, sudah pasti kita nak tengok waktu Nabi itu hidup, nilai-nilai yang telah pun ditinggalkan oleh Nabi. Macam mana nilai-nilai positif yang ditinggalkan oleh baginda Nabi untuk kita ni yang masih lagi hidup. Kita dah tahu merdeka, kita dah raikan kemerdekaan, kita dah ambil balik dah penjajah, kita dah mengekalkan orang Melayu, tanah Melayu, kan? Tetapi hari ini macam mana dengan nilai-nilai yang ditinggalkan oleh Nabi itu? Kita nak jauh daripada sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang tidak memberikan apa-apa makna kepada kita. Kita orang buat baik, kita cakap benda yang tak elok. Kita usaha untuk nak ajak orang imarahkan masjid kita, kita tolak. Kita usaha untuk kutip ni. Main pula ada satu suara tak berapa nak cantik, duk ajar kutip bila nak buat. Ni pun satu masalah juga. Jadi bagaimana Datuk yang boleh kita kongsikan bila kita merdeka tapi kita tak merdeka jiwa kita, Datuk? Kita tak merdeka hati kita, kita tak merdeka minda kita.
Kita masih lagi di kelas yang paling bawah. Walaupun kita hari ini kita duk sebut majoriti, tapi kita masih lagi pikiran kita di bawah minoriti. Sebab itulah kita masih lagi tidak maju daripada dulu sampai sekarang, sebab kita ni saling tunjuk hang. Silakan Datuk. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan, Nabi Muhammad diutuskan kepada kita untuk menjadikan kita ini menjadi hamba Allah. Dimerdekakan daripada pahaman hamba dunia, hamba manusia, kepada hamba Allah. Sebab itu kalau kita ni masih lagi memperhambakan diri kita untuk dunia, menjadi hamba pada dunia, kita belum merdeka. Walaupun bendera penuh atas kereta, tapi tak nampak kereta, nampak bendera. Ada yang pasal bendera di motor, tapi tak nampak orang. Rupanya motor je lah, orang tak ada. Tapi kalau masih menjadi hamba dunia, belum merdeka. Sebab itu tuan-tuan, menjadi hamba Allah itu apa? Setuju, reda, patuh, taat dengan segala apa keputusan Tuhan. Segala apa keputusan Tuhan, daripada sekecil-kecilnya sampailah sebesar-besarnya. Dibuangkan sifat kotor, sifat tak elok dalam diri kita. Ada setengah orang dia nampak kejayaan orang. Oh, di Kedah ni hebat tuan-tuan, alhamdulillah. Saya jumpa hari tu, baca hari tu orang kita sisi minyak saja 7-8. Main-main Kedah ni. Banyak. Pergi sisi minyak dia, bukan kata minyak dia jual, ikan semua dia jual. Kan terubuk masjid pun jual. Berjaya. Maka kita bila tengok orang berjaya, berapa ramai hak dengki kat dia. Kita bila tengok dia kaya, berapa ramai orang yang tak tahu. Hang cuma tengok dia berjaya, hang cuma tengok dia kaya, hang cuma tengok rezeki dia. Hang tak tengok macam mana ujian yang Allah bagi pada dia. Dia lepas daripada ujian itu, dia sabar dengan ujian itu. Bila dia berjaya, Allah Ta'ala bagi rezeki pada dia. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Buangkan daripada sifat dengki dalam diri kita. Ini ada kabel ni. Tidak mana dia dapat. Kabel apa? Kabel elektrik. Kabel yang paling besar ialah kabel dengan Tuhan. Dia sembahyang, dia tak tinggal. Sembahyang sunat, apatah lagi sembahyang wajib. Sembahyang sunat pun tak tinggal. Itulah kabel yang paling besar. Kita hari ini mengeluh. Mengeluh saya tak tahu. Tak tahu nak abang dah. Ingatkan bila ada isteri senang hidup, dia lagi susah hidup. Popek. Dulu ada isteri dia berkata senang kalau ada. Lagi ada lagi pening Ustaz. Pening. Tak bagi hilang G. Tak ada G lah. Tinggal N je. Pening. Kak Som, dulu tak ada lelaki orang duduk bising. Hang tak nikah lagi ke Som? Betul? Som nikah. Nikah tak tahu lah Ustaz. Mek jantan tak guna. Tak bahagia apa kan Som? Amak dah nikah 10 tahun. Anak dah 8. Dalam tak bahagia tu pun 8. Asal sentuh jadi, asal jadi sentuh tak bahagia. Allah Ta'ala dia bagi kita susah tu untuk apa? Supaya awak datang senang lepas ni. Inna ma'al usri. Selepas awak susah, insya-Allah kesenangan akan sampai. Sabar Ustaz. Jangan kita tak reda dengan Allah. Kenapa saya Ustaz? Why always me? Tulislah media sosial. Me again. Why? Jawapan dia senang. Pasal kita manusia. Bila kita jadi manusia, kita ni makhluk Allah, kita ni hamba Allah. Allah nak buat tu pun hak dia. Tapi ingat,
Dia uji kita, dia tes kita supaya awak jadi hebat, supaya awak jadi berjaya, supaya awak jadi kuat, supaya awak jadi orang yang bertakwa kepada Allah. Berapa ramai yang tak mau diuji, berapa ramai yang benci diuji, berapa ramai yang tak suka diuji. Sedangkan ujian itulah untuk menjadikan kita ni pandai. Kenapa kita diuji? Supaya awak pandai. Kenapa kita diuji di sekolah? Ada periksa supaya tahu siapa yang pandai. Kenapa kita bila nak ambil lesen kereta kena pergi test dekat JPJ dulu? Supaya nak tengok awak pandai ke tidak. Kalau cakap siapa pun pandai, tak ada lesen tu, kan ada lesen tu, jumpa hantar test kat JPJ tu, lepas ke tak lepas. Sebab tu tuan-tuan ni yang datang dalam masjid ni, tengok cara ni semua lepas. Kopiah pakai nu, adik kita nu sorban 4 lapis lipat. Ridok aja. Allah dengan ridak lagi, sorban atas kepala, ridak di bawah. Allah. Abang-abang ni ceramah duduk depan ni. Adakah kita orang baik? Belum. Allah tes liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Keluar daripada masjid kasut hilang. Dalam masjid Allah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Keluar daripada masjid kasut hilang. Cari apa mat? Kasut dah hilang, ada menatang rungguh, menatang. Yang tadi alhamdulillah Allah baru uji kasut hilang, menatang rungguh tu yang aku tak mau main masjid. Asyik main hilang, asyik hilang mat. Ni kali berapa hilang? Kali ni kali keluar. Aku pantang sungguh lah, menatang sungguh, menatang lagi tu. Maknanya kamu belum lagi beriman kepada Allah, baru diuji kasut hilang, dah maki. Tak boleh sabar. Wa basyiris sabirin, tak boleh sabar. Kasut hilang kan? Kasut hilang, alhamdulillah. Tak apalah, niat sedekah daripada dia. Ni yang sedekah. Balik rumah abang, kasut baru. Kasut abang dia orang pakai di masjid, dia tak pernah pulang dah, niat sedekah lah, dapat pahala. Besok datang masjid, datang, tak boikot. Macam mana dia datang masjid? Dia tak pakai kasut. Supaya kasut dia tidak hilang lagi. Nama kata nak boikot? No. Aku datang, tetap aku datang. Tapi aku tak pakai dah kasut. Aku pergi dekat pilih, aku pergi kat pipe, aku buka, aku basuh kaki. Aku takkan tinggalkan rumah Allah. Habis sembahyang isyak, dia tengok pula mana kasut yang lawa. Ni dia curi kasut Allah tu pula. La ilaha illallah. Ya, dia balas balik tuan-tuan. Itu orang Kedah kata dia balas. Tuan-tuan yang saya muliakan, sebab itu yang dikatakan ialah hamba Allah. Dia tak sayang dunia. Ni ustaz kita tadi buat kalau jam. Saya ingatkan dia duduk panggil nak sedekah RM10 ke? Jam. Berapa ringgit jam? 200. Allah Akbar sayang. Ambillah 200. Tu rumah bagi. Sudah. Allah Akbar. Hari tu jadi DJ rumah orang nikah mana tahu pengantin bagi hadiah dia sedekah. Tuan-tuan yang saya muliakan, setiap apa yang Nabi buat contoh pada kita. Setiap apa yang Nabi dah ajar pada sahabat contoh pada kita. Setiap apa yang Nabi buat meyakinkan apa yang Nabi cakap itu benar dan Allah Ta'ala cakap itu adalah benar. Sadaqallahul azim. Tapi orang tolak Nabi Muhammad. Di Mekah orang tolak. Nampaknya pengaruh Muhammad makin kuat. Apa yang perlu kita buat? Bunuh saya. Kalau ikut zaman sekarang, kita bakar je. Lebih kurang pula tentang. Kita bunuh saja Muhammad. Engkau kalau nak bagi alasan, nak bagi satu contoh, nak bagi cadangan, biar benar. Muhammad itu orang ternama di Mekah. Orangnya ramai, orangnya keturunannya besar-besar di Mekah. Kalau kita bunuh dia, kalau keturunan dia lawan kita balik, kalah kita. Faham? Cakap tak tengok kiri kanan. Tiba-tiba ada seorang tua. Dia pakai serban, letak tutup bahagian muka.
apa susah kalau keluarga Muhammad ramai. Kita kumpulkan seluruh kabilah di bumi Hijaz ini, di bumi Mekah ini. Kita wakilkan setiap satu kabilah beberapa orang, bunuh saja Muhammad. Takkan keluarga dia nak berperang dengan seluruh kabilah di Mekah. Orang pun tengok, siapa pula orang tua ni? Siapa pula orang tua ni bagi cadangan ni? Betul juga cadangannya. Rupa-rupanya yang bagi cadangan itu ialah iblis yang menyerupai manusia. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita ni banyak ramai-ramai yang datang ni, tiba-tiba cadangan kita jahat. Itu adik-adik dia lah. Tak sepupu, dua pupu lah. Orang bagi cadangan menaikkan masjid, menaikkan masyarakat, menaikkan kebaikan di taman kita ni. Dia pula bagi cadangan bagaimana nak meruntuhkan perpaduan kasih sayang sesama kita. Apa ni tuan-tuan ni? Akhirnya mereka ikut cakap iblis ni. Hantar rombongan, hantar kumpulan, hantar dia. Derak. Tuan-tuan, keliling rumah Rasulullah. Hari ini habislah. Diam, sunyi sepi di Mekah. Malam ni Muhammad akan dibunuh. Ya, semua pakai benar. Nama dia Persatuan Haji Bawah. Allah perintahkan Rasulullah keluar. Pergilah ke Madinah, wahai Muhammad. Nabi Muhammad ni panggil Sayyidina Ali, anak muda ni. Ali, ya Rasulullah, kau gantikan tempat tidur aku. Aku nak keluar sekarang. Baik Rasulullah. Padahal Sayyidina Ali tahu yang orang nak bunuh Nabi. Tiba-tiba Nabi suruh ganti dia. Kalau dia dibunuh, aku matilah. Apa? Tapi Sayyidina Ali tak cakap macam tu. Baik Rasulullah, kalaulah tuan-tuan jadi Sayyidina Ali je. Ali, gantilah. Aku nak keluar lah. Pandai-pandai lah. Apa pula? Dia keluar, kita tidur. Apa? Itu bahasa kita. Orang jitera kan? Tapi Sayyidina Ali tak macam tu. Akhirnya Allah jaga Sayyidina Ali, Allah jaga Nabi Muhammad, Allah jaga Sayyidina Abu Bakar. Nampak? Sadaqallahul azim. Sadaqa Rasulullah. Benarlah kata-kata Rasulullah. Ihfazillah yahfazka. Kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Sayyidina Ali selamat, Nabi Muhammad selamat, Abu Bakar As-Siddiq selamat. Keluar saja daripada rumah, tidur habis orang yang nak bunuh Rasulullah. Yang kita duk baca, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Habis ngantuk kubur. Nabi boleh ambil pasir tabung atas kepala dia. Kita dapat ayat tu, lepas je biji. Boleh wa rabbul Allah wa ja'alna min baini. Lena boleh terapi. Oi, tuan-tuan, kita ambil tang situ. Akhirnya Rasulullah pergi ke Madinah hijrah. Bila Rasulullah hijrah? Ni dia ni yang kita nak sambut ni. Bulan Rabiul Awal. Kak Som, Nabi tak hijrah bulan Muharram, Kak Som oi. Itu yang mereka sambut tu, awal hijrah Muharram. Tu sempena kiraan awal tahunnya Muharram. Tapi Nabi bertolak pada bulan Rabiul Awal. Tu yang kita sambut maulud ni, bukan setakat lahirnya Nabi, bulan Rabiul Awal, hijrahnya Nabi. Nabi pun dengan susah payahlah tuan-tuan, nak jaga kita supaya kita ni masuk syurga, supaya kita ni selamat, supaya kita ni selamat dunia akhirat, berjuang. Akhirnya singgah di Quba. Bila singgah di Quba, duduk dalam 4 hari Nabi di Quba. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, 4 hari. Orang Kedah panggil apa Ustaz? Bertanggak. Ustaz ni kau orang mana? Jitra. Jitra juga, tak tanggak. Dia daripada rumah, turun pergi rumah isteri. Saya ni orang Ipoh, nikah orang Bukit Raya. Sebelum pergi akad nikah rumah isteri saya di Bukit Raya tu, bertanggak lah. Kat Quba.
Sehingga kat Kaabah cari kubah apa ini tak? Mandi apa semua, salin baju, kemas, pergi toilet, semua pakai butang baju, semua dah ready. Jom. Itu nama dia bertangga. Perbuatan itu diambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum masuk ke Madinah, tanggak dulu di Quba. Rehatkan diri, orang putih panggil refreshment nama dia. Dari sini orang Kedah ni Jitra ni nak tengok rumah banglo, di rumah bangkalau semua ni, refreshment nama dia. Bersihkan diri, kemahkan diri, barulah hari Jumaat Nabi Muhammad pergi ke Madinah. Singgah pula sembahyang Jumaat di satu tempat, akhirnya dijadikan masjid Jumaat sampai sekarang. Tuan-tuan, kenapa ya Nabi Muhammad singgah di Quba? Sebab di situ ada pertalian keluarga dengan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya Nabi berehat, supaya orang di Madinah buat persiapan. Nabi dah sampai Quba dah. Bolehlah kita buat persiapan sekarang. Tuan-tuan, macam itulah tuan-tuan kalau nak pergi rumah orang, janganlah terepi. Tuan-tuan nak pergi rumah adik-beradik di KL, janganlah terepi kat Semoy. Rumah dia dekat Subang. Singgah kat Cincin dulu. Tak faham tak? Rumah dia di Subang, singgahlah dulu kat Jalan Duta. Berehat dulu, mandi dulu, tukar baju kat hotel apa semua, pergi tandah dulu, dah bersih baru pergi. Ni dah daripada Jitra tu, pergi Subang. Sampai Assalamualaikum. Tumpah tandah tak tahan dah. Sudah. Berapa ramai yang pergi rumah orang, pergi pinjam tandah orang. Lepas tu basuh pula berak anak dia, buang pula lampin, tinggal dalam bilik ayam kawan tu. Bukan semua orang suka tuan-tuan. Abang, dia tinggal lampin anak dia abang. Oi. Kalau tuan-tuan ikutlah apa Nabi buat, nama dia khuluqin azim, dia akhlak yang hebat. Kita hari ni pergi rumah orang, tala rumah dia, time kawan tu duduk makan tengah hari. Dia makan pukul 12. Kita gerak pukul 11 dan sampai pukul 12. Elok dia makan. Dia pakat tu. Pergi rumah dia. Lah, hang tengah makan nasi mak. Masuk. Mai. Lah, aku ni langkah kanan mak. Dah. Hang susun langkah nama dia. Jangan duk pergi rumah orang. Tang dia duk makan, jangan. Apa salahnya hang makan siap-siap apa tadi? Tomato tadi. Sebab tu saya tak makan nasi tuan-tuan, sebab saya makan siap-siap lah. Perangai tu. Ni dah, takkan tak tahu. Saya berceramah ni takkan tahu. Tak nak apa. Punya sepah dekat area Al-Burun, hang boleh singgah. Hang boleh makan kat Jitra apa semua, nasi kandang, Lake City apa semua hang boleh makan. Ambil tala kat kami bersama. Nampak tak? Tu sifat yang kena dah. Akhirnya masuk di Madinah. Tala'al بدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Allah, sonoknya tuan-tuan. Nabi datang. Sonoklah yang dinanti-nantikan dah sampai ya Rasulullah. Rupa-rupanya tuan-tuan, dalam ramai-ramai hak tu kepala pendeta Yahudi mana. Orang yang alim dalam ahlul kitab ada. Aku nak tengok hari ni. Muhammad ni betul tak betul Nabi? Ni orang yang mencari kebenaran. Dia adalah pendeta Yahudi. Dia adalah ahlul kitab. Hari ni dia duduk dengar saja nama Nabi Muhammad. Tiba-tiba hari ni Nabi Muhammad ada depan mata dia. Dia menyelinap. Dia nak tengok Nabi depan mata dia, tuan-tuan. Abdullah bin Salam. Dia main nak tengok. Bukan setakat nak tengok, dia nak tanya Rasul. Tuan-tuan,
Kita ni kata kita ni orang Islam, umat Nabi Muhammad. Berapa ramai hari ni kita tak mau tanya direct. Berapa ramai hari ni kita suka dengar khabar angin. Berapa ramai hari ni kita suka dengar hearsay, cakap-cakap orang. Kenapa tak main dengar sendiri? Malam ni Masjid Al-Ikhlas pergi siapa? Ni apa nama? Kazam, apa? Kazam. Al-Qadir. Ala kazam lah. Kopi kazam apa? Kopi kazam. Astagfirullah. Itu orang tak mau pi. Bapak pi daripada aku dengar dia habis aku main totik. Dia tak boleh pakai ustaz tu. Saat dia menyanyi, saat dia berlakon, saat dia tetap pening pula, saat dia masuk hospital. Ini kata buat hitam. Ni pakai suku hitam pula. Jadi aku tahu aku payah. Tak pasal apa tak main dengar sendiri ceramah. Dan aku tengok songkok dia, aku tahu lah. Allah, buruknya penilaian kita. Awak dengan songkok dia. Songkok dia kalau putih aku boleh terima ni. Dia boleh masuk. Songkok hitam bila dia masuk? Bang, masjid kita ni asalnya surau. Ni kapek ni pasang sejak surau 15 tahun lepas. Tuan-tuan pernah masuk ke kapek ni? Itu tuan-tuan sembahyang tadi tu. Pijak dengan kuku cekam. Yang keluar daripada tandas, tak masuk kaki masuk sini. Yang kaki masam duk lak bendek atas, kita pula pergi sujud atas kaki masam tu. Ni hak pakai sepeda pun duk sembahyang atas. Pergi kentut pula atas kapek. Kita pula pergi sujud. Lain macam bau kapek ni. Sehitam-hitam songkok saya ni, saya tak nak pijak ke kaki ni. Cubalah kita ni jadi macam Abdullah bin Salam. Dia tengok Nabi kata apa? Dia tengok Nabi Muhammad tu sampai dengan unta Qashwa. Dia kata, cara Nabi turun, cara Nabi naik, ini bukan manusia biasa. Orang cerdik tuan-tuan, bila dia tengok Rasulullah turun daripada kenderaan unta dia, ini bukan manusia biasa, ini Rasulullah. Macam mana akhlak turun tuan-tuan? Abang-abang yang datang masjid malam ni naik motor, cuba tengok akhlak tuan-tuan. Kaki ni pakai kain pelikat, selok pergi kepala naik motor, nak pergi bank, selok pergi kepala. Oi ji, pohon tu. Ekon. Sudah. Kalau boleh motor tu nak parking sebelah tu imam. Allah, akhlak kita tuan-tuan. Apa kata Rasulullah? Ayuhan nas, wahai manusia, afsyus salam, sebarkan salam. Ini ucapan hebat tuan-tuan. Wahai manusia, sebarkan salam. Mana ada sifat benci membenci sesama kita. Nabi suruh kita Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Inilah merdeka. Kita hari ini dah merdeka. Patutnya kita benci pada penjajah dengan sama-sama kita kasih sayang. Ni sama-sama kita benci pula. Aduh, ni parah ni. Lagi parah, benci sama-sama jemaah masjid. Aku kalau dia jadi imam, umalaikum. Awak, dulu ku imam. Oh, betul lah. Betul? Dia berbuang ku. Oh, betul? Ku malam main masjid lah. Popok tak boleh pakai. Tu yang bayar tu nak? Rumah. Jemaah? Rumah. Sudah. Belum merdeka. Jadi imam pengaruh besar, jadi imam hebat, jadi imam besar pahala, tapi risikonya pun besar. Dengan imam kita dapat 27 kali ganda berjamaah, tetapi kalau imam mengurangkan fadilat jamaah, imam akan dipertanggungjawab di hari kiamat. Dan dengan kecil dia jadi imam. Kalaulah satu perbuatan imam menghilangkan fadilat dia, makmum akan soal di hari kiamat. Patut saya dapat 27, awak kurang. Awak kurang ni.
Dia kata imam ni baca sikit, imam ni baca laju, imam ni baca tak ada tumakninah. Makmum dakwa dia hari kiamat. Bayangkan 20 rakaat tarawih 7 minit. Jam. Allahu Akbar, amin, hai. Oi, nasib baik. Amin, ahad, nasib baik dia sebut ahad. Kita tahu surah Qul Huwallah. Kalau dia sebut amin, Rabu, surah apa pula Rabu. Oh, imam bukan main-main tuan-tuan. Oh, kalaulah dia buat sesuatu yang mengurangkan kelebihan solat berjamaah, besok makmum soal dia bertanggungjawab. Bang, bila abang dah tak jadi imam, alhamdulillah bang, merdeka. Hang tak jadi imam dah Ji? Dah, aku dah dimerdekakan. Alhamdulillah. Lah ada di mana? Pantai Merdeka. Ha, sudah. Tuan-tuan, relax. Tak ada benci-membenci. Aku sokong hang. Dulu aku jadi imam, aku jadi imam, hang sokong aku. Lah hang jadi imam, aku bantu kau. Inilah dia merdeka. Bukannya bila kita ni dah tak jadi, tengoklah. Tengoklah. Aku tak boleh tengok mak aku buta. Tak apa hang tahu. Aku tak nampak dia kecil mak weh, nak tengok apa? Di lembah Zuarudah tak ada. Kita hari ni kenapa tengok orang kita berniaga? Tengoklah 2 bulan katuk ah. 2 bulan tutup sungguh. Dia kata, aku kata dah. Pergi tengok pengantin. Tengok 3 bulan cerai. Tengok bercerai semua. Pakai sepeda hitam pergi mahkamah. Kenapa yang kita busuk hati? Sedangkan Nabi kata, afshus salam. Sebarkan salam. Kita duduk dalam taman ni. Taman Tunggu Serina. Tunggu Serina ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tahu salam. Supaya semua kenal kita. Ni dah. Abang dia bagi salam tu, biar pergi kat dia, sebab suruh pergi. Jawablah abang, dia bagi salam kita, biar pergi kat dia, sebab suruh pergi. Tak dapat set guna pergi, hantar tengok kepiah hitam dia tu. Astagfirullahaladzim, kepiah hitam lagi. Aduh, parah dia tu tadi. 2. Wasilul arham. Sambunglah silaturrahim. Walaupun kita ni berbilang bangsa, Malaysia kita ni merdeka berbilang bangsa. Adakah Malaysia saja berbilang bangsa? Tak. Madinah lagi berbilang bangsa. Di Madinah ada orang Yahudi, di Madinah ada orang Parsi, di Madinah ada orang Rom, di Madinah ada orang Arab, di Madinah ada orang Badui, di Madinah ada orang Afrika, di Madinah ada orang gelap. Macam-macam bangsa yang duduk di Madinah. Sambungkan rahim kasih sayang. Sebab tu mereka hidup berkasih sayang. Kita di Malaysia ni, janganlah bangsa kita saja asyik bercakap, marilah bersatu padu. Bangsa lain tak sahut. Bila sebut tentang perpaduan, kita saja. Yang lain pun sekali lah. Hiduplah berkasih sayang. Kita kongsi langit yang sama, bumi yang sama. Walaupun berbeza rupa, bahasa dan sebagainya, tetapi kita satu negara. Wasilul arham. Saling kenal mengenali. Janganlah benci membenci dan semarakkan pembencian. Jom tuan-tuan, kita semarakkan silaturahim di masjid kita. Bayangkan masjid yang kita nak buat 20 juta kan? 9 juta. Berapa ramai boleh masuk 9 juta ni? Saya bila sampai saja masjid tuan-tuan, saya tengok anak-anak ni lah pakai vest warna hijau. Yang di bawah warna hijau, yang di sini pakai vest lagi. Banyaknya budak-budak. Saya salam di belah kiri, Ustaz, salam. Saya semayang, salam di belah kiri, Ustaz, salam. Lah, tak ada aku nak pergi doa. Saya nak takbir dah, satu budak berhenti, Ustaz, salam. Sudah lah, ni parah tuan-tuan ni. Hebatnya tuan-tuan didik anak-anak tuan-tuan. Yang inilah pelapis untuk masjid kita akan datang. Ni adik-adik kita ni, 4 orang. Tadi 5 lari orang.
Yang tak ingat tarikh merdeka lari yang tak tahu. Tinggal mereka 5 orang. Tuan-tuan ingat senang kan 5 orang nak duduk depan ni? Ni adik kita ni, Haji Biru ni, oh lagi hebat. Cengih muka. Nak tanya apa, semua boleh jawab. Tanggal 31. Sambung? Tak ingat pula dah. Parah dia tuan. Allah, tuan-tuan, didiklah anak-anak ni. Besok masjid ni, inilah tempat. Tempat menyambung silaturahim. Besok bila datang program dalam masjid, Nabi sebut apa? Wa at'imut ta'am. Bagi makan orang. Tiap-tiap kali ada kuliah, ada makan. Tiap-tiap kali jamuan, ada kuliah. Nabi suruh buat, bagi makan. Tak payah masjid buat. Kak Som bawa mi goreng. Kak Leha bawa bihun goreng. Kak Nak bawa kuih lapis. Ni, Kak Munah pula bawa nasi goreng. Haji Dola pisang goreng. Haji Manak siang kosong. Mangkuk siang tu, siang-siang ringan main masjid. Tak bawa apa, bila balik gini, berat pula tuan-tuan ni. Bayangkan tuan-tuan, yang mari 500 orang, yang mai 500 orang, 500 juadah kita. Hiduplah dengan seronok, berkasih sayang. Wa at'imut ta'am. Dan yang keempatnya ialah orang yang semayang malam. Kata Nabi, wasallu billail wan nasu niyamun. Marilah semayang malam waktu orang lain tidur. Marilah semayang malam, nanti kamu masuk syurga. Ini ucapan Rasulullah yang pertama di Madinah. Abdullah bin Salam kata, mana ada ucapan ini memuji dia? Mana ada ucapan ini memuji dia? Saya tadi, ucapan mula-mula saya apa? Saya hari Isnin di Ipoh, malam di KK, hari Selasa di Kundasang, hari Rabu di KK, malam sampai 3 pagi di Ipoh, hari Khamis Kota Baru. Saya sebut saya. Ada tak Nabi Muhammad sampai ke Madinah? Saya dikejar oleh Suraqah bin Malik. Saya bersembunyi dalam gua Sur. Saya dikejar. Saya Abu Bakar digigit binatang bisa dalam gua. Saya. Mana ada? Inilah perjalanan saya. Tak ada. Ada tak Nabi Muhammad sebut macam tu atas unta? Dia tak sebut. Dia tak sebut saya. Yang dia sebut apa? Oi, Islam, wahai manusia. Manusia dia sebut. Wahai manusia, marilah sebarkan salam. Wahai manusia, marilah kita sambung silaturahim. Jangan gaduh-gaduh. Wahai manusia, marilah kita bagi makan orang. Wahai manusia, marilah kita duduk dalam masjid semayang malam. Duduklah di rumah semayang malam. Doakan pada orang. Nanti kamu boleh masuk syurga. Subhanallah. Pendeta Yahudi tadi kata apa? Ini ucapan yang bukan ucapan untuk dia, ucapan untuk manusia. Betul lah dia ni adalah Nabi, tapi masih belum puas hati. Belum puas hati. Dia nak tanya lagi soalan pada Rasulullah. Kalau Nabi boleh jawab, dia adalah Nabi. Dia pun cuba mendekati Rasulullah dan dia bertanya beberapa soalan pada Rasulullah. Apa yang dia tanya pada Nabi Muhammad? Saya akan ulah bila masjid kita siap. Selagi masjid tuan-tuan tak siap, saya tak mau ulah. Tuan-tuan, Rasulullah, rehatlah rumah saya. Rasulullah, rehatlah rumah saya. Rasulullah, datanglah rumah saya. Rasulullah, datanglah rumah saya. Rasulullah, orang pakai offer datang. Rasulullah ni nak tengok siapa pun nak pergi ni. Sekali aku pergi rumah ni kecil hati pula. Kata Rasulullah macam ni lah. Mana unta ni singgah, di situlah aku singgah rumah dia. Sebelum tu aku nak buat masjid dulu. Rasulullah, saya ada tanah ya Rasulullah. Buatlah di tanah saya ya Rasulullah. Oh, pakat ramai pula yang offer. Macam ni lah. Sama lah, kita tunggulah unta ni singgah di mana, kita buat masjid di situ.
Pakat duk tengok mana pula unta. Akhirnya unta Rasulullah singgah di satu tanah. Duduk situ, duduk. Sinilah tapak kita lah. Tapak siapa ni? Rasulullah, ini tapak dua anak yatim. Tapak tanah ni kepunyaan dua anak yatim, Sahlu dan Suhail. Sekejap Rasulullah, saya jumpa dia orang, saya minta izin, minta buat masjid di sini. Jangan. Kita bayar. Tanah ni kita bayar, kita beli, kita bayar. Oh, di mana tanah tu Ustaz? Sekarang ni nama dia Raudah. Yang abang-abang tu bobo Raudah itulah dia. Mayat punya lama, buat sujud. Orang lain pun nak sujud juga. Macam dia seorang masuk syurga. Buat lama tak. Baca pendek sudah lah bang. Orang lain pun nak merasa. Lah main tu arah angkat lepak buang. Main boleh angkat buang tu. Allah, tang situ kita nampak ada hati kita busuk tak busuk lah. Ada orang masuk dalam Raudah tu buat semat tak masuk niat saja nak duduk lama. Allah tahu hati kita ikhlas tak ikhlas. Situ ada mimbar, situ ada bilik Rasulullah. Di antara mimbarku dan rumahku ada taman syurga. Datang anak yatim ni, boleh tak kami beli tanah kau nak buat masjid? Silakan Rasulullah, silakan. Kata Rasulullah, boleh tak aku bayar 10 dinar untuk rumah kau? Ya Allah Ustaz, 10 dinar ya Ustaz. Bangah, bukan 10 ringgit bangah oi. Dinar, wang emas. 1 dinar tu saja berapa ribu tuan. Bila dengar saja 10 dinar, tanpa basa-basi, tanpa lengah-lengah, ada seorang sahabat turun buat keluar duit. Saya wakaf ya Rasulullah 10 dinar. Orang lain tak ada nak bagi, orang lain tak ada nak buat, dia dululah dapat kat dia. Orang yang mula-mula bagi wakaf tadi siapa nama dia? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi buat masjid, sahabat tolong Nabi susun bata, Nabi susun semua buat, daripada pelepah kurma, tiang kurma, tutup dengan atapnya daripada pelepah. Siapa yang susun batanya? Rasulullah. Waktu Nabi Muhammad duk susun bata buat masjid ni tuan-tuan, Nabi kata apa? La'aish illa 'aish al-akhirah. Tidak ada kehidupan melainkan kehidupan akhirat. Dunia ni tak ada apa, akhirat, kata Rasulullah. Akhirnya siaplah masjid yang pertama. Masjid itu nama dia apa? Masjid Nabawi. Sekarang besar mana? Besar dia boleh muat di antara 1.5 juta sampai 2 juta jemaah dalam satu masa. Masjid Nabawi ni boleh muat 1.5 juta sampai 2 juta orang dalam satu kali sembahyang. Sejak 1400 tahun lepas, berapa bilion yang sembahyang di masjid ni. Ulama-ulama kata tiap-tiap kali orang sembahyang dalam masjid, tiap-tiap kali orang sujud dalam masjid, tiap-tiap kali kita i'tikaf dalam masjid, pahalanya sampai kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Modalnya 10 dinar. Tuan-tuan, sekarang Masjid Al-Ikhlas membuka peluang pada tuan-tuan. Pahala yang sampai pada Sayyidina Abu Bakar sampai kiamat berterusan, tak kurang. Dah lah ahli syurga, dapat pahala tak berhenti pula. Tuan-tuan, kita belum tentu ahli syurga. Tak naklah kita dapat pahala berpanjangan. Nama dia, buatlah masjid. Dan kita tak tahu Masjid Al-Ikhlas kita ni lagi 10 tahun jadi apa.
dengan anak-anak yang hebat macam ni, dengan pemuda-pemuda yang hebat macam ni, didikan tuan-tuan mak bapak yang hebat macam ni, tuan-tuan agak-agak jadi apa masjid ni? Imarah. Duduk pula di bumi yang baik, di negeri yang baik, imarah. Tiap-tiap kali mereka sembahyang, tiap-tiap kali mereka sujud, tiap-tiap kali mereka mengaji dalam masjid, kita yang dah jadi arwah, pahalanya mengalir tanpa henti-henti. Akibat daripada membina masjid, akibat daripada meletakkan Allah sebagai matlamat aku merdekakan diri daripada dunia, aku pergi kepada Allah. Segala harta yang aku dalam dunia, Allah kata infakkan pada jalan Allah sikit saja, dan Allah akan gantikan balik apa yang awak infakkan. Ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifu. Apa-apa yang kamu beri pada jalan Allah, aku ganti balik. Jadi tuan-tuan yang datang malam ni ustaz, berapa ratus orang ustaz? 500 dah. 500 orang. Tuan-tuan bagi seorang 5,000 clear. Allah, bulan depan boleh start. InsyaAllah. Cerita tentang soalan Abdullah bin Salam kepada Nabi Muhammad dalam peristiwa itu, saya akan sambung. Apa soalan dia pada Nabi sampai dia masuk Islam bila dia dengar jawapan Nabi. Saya dah ceramah di Malaysia ni 36 tahun. Inilah kali pertama saya sampai di masjid ni. Cerita soalan ini saya akan sambung selepas 36 tahun daripada sekarang. Ingat soalan ni elok-elok. Jadi insya-Allah terima kasih pada Tuan Syekh, terima kasih pada Tuan Imam dan semua jawatan kuasa. Terima kasih pada Ustaz Amin yang sudi menemani saya. Maklumlah saya ni tuan-tuan ni tua-tua ni main sikit jantung sumbat lapar ni. Saya tengok kawan-kawan kita pun mati seorang-seorang sikit jantung sakit saya tuan. Saya pun baru balik pada Kelantan, sahabat kita pun baru meninggal ya. Jantung juga. Saya pun masuk ICU juga. Cuma saya tak ditidurkan saja. Kalau tidur betul Allah. Jadi sebelum kita jumpa dengan Tuhan, jomlah kita buat persiapan. Jadi apa persiapan dia? Nombor 1, marilah kita banyakkan sembahyang, baik yang wajib ataupun yang sunat. Mengadulah pada Allah, insya-Allah masalah kita akan settle. 5 kali Tuhan panggil kita sembahyang, mengadulah dalam 5 kali itu. Jangan duk ngadu di media sosial. Ini bila ada masalah, tulis sana, tulis sini. Cubalah mengadu dengan Allah, banyakkan sembahyang. Ya Allah, anak aku, ya Allah, ya Allah, suami aku, ya Allah, ya Allah, mak mertua aku, ya Allah, tolonglah ya Allah. Sembahyang. Dengan sembahyang boleh menyelesaikan masalah, tuan-tuan. Janganlah duk menor sampai jadi buta. Saya jumpa kawan tuan-tuan menangis tuan-tuan sampai buta. Nama macam saya Kasim Selamat. Allah. Jomlah sembahyang, sembahyang menyelesaikan masalah. 2, marilah kita baca Quran. Imam Syafi'i baca Quran bulan Ramadan saja sehari 2 kali khatam. Bulan puasa tak makan tak minum 2 kali tuan-tuan khatam Imam Syafi'i. Kalau bulan tak puasa agak-agak berapa kali khatam. Imam Malik sebelum dia mati tuan-tuan 7,000 kali khatam Quran. Tu Imam Malik. Kita khatam apa? Makcik dah khatam lah, nikah hari tu lah. Bila? Tahun 78 makcik buat khatam Quran lah. Lepas tu tak khatam, tak nikah, tak khatam. Sudah parah dia makcik. Jom baca Quran, dia teman kita dalam kubur. Dan yang ketiga, jomlah sedekah, jomlah wakaf, jomlah hibah. Yang itulah mengkabulkan permintaan kita. Saya ni penyakit banyak tuan-tuan, tapi ubat kepada penyakit tadi ialah sedekah. Sedekah ni tuan-tuan, Allah dia memakbulkan doa kita. Kita akan jumpa lagi insya-Allah 36 tahun daripada sekarang. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Ustaz Muhammad Kazim Ilyas. Baiklah tuan-tuan sekalian, masa telah pun mencemburui kita. Saya nak jemput kepada Tuan Syekh
Tuan Imam, seluruh barisan pegawai dan AJK Masjid, mari kita beratur di depan ni untuk mengampak kenangan dengan yang berbahagia Datuk. Sila yang berkenaan. Jom kita lihat situ. Dia gambar semua. Mari depan ni tak apa. Kita minta asal dari kamera ni. Mari depan ni. Kepada yang berkenaan. Mari. Okey. Okey, ini nampak semua. Nampak semua. Mari tolong saya kita ubah ni.